Ini ada soalan-soalan terakhir untuk Dr. Nick. Bukan senang tau. Itulah bukan senang nak dapat Dr. Nick ni. Bila yalah, kita sebagai orang muda ni kadang-kadang kita macam neglect kan benda ni. Kita macam tak ambil pot kan. Tapi sebenarnya ialah pentingnya bahasa kan. So saya nak tanya, bahasa yang formal ni, adakah bahasa baku yang macam saya, mereka, bila dah masuk accent macam kalau kita tengok dekat TV kita sendiri, berita ke apa benda di TV banyak menggunakan bahasa yang saya, sedangkan di Singapura masih menggunakan bahasa baku. Betul kan? Betul. Dia masih saya, kita. Jadi macam mana tu? Macam mana boleh ada perubahan je? Ini dari segi sejarah lah ya. Bahasa Inggeris mengambil masa 300 tahun untuk berkembang dan menjadi bahasa Inggeris sebagaimana wujudnya sekarang. Dan juga masuk bahasa-bahasa Eropah Barat, Perancis, Itali, Jerman. Dia berkembang bersama-sama perkembangan dalam masyarakat ya. Revolusi pertanian, revolusi perindustrian dan akhir sekali revolusi saintifik. Lahir bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa Eropah Barat bersama dengan kemajuan dalam masyarakat. Dan itu mengambil masa 300 tahun. Kita merdeka dan hanya diberikan 30 tahun daripada tahun 57 kan, sampai kita gunakan dalam tahun 70 apa untuk membina bahasa Melayu daripada bahasa kedai kopi kepada bahasa sains. Tak sempat nak berkembang seperti bahasa Eropah Barat yang maju. So kemajuan kita terbantuk sikit lah. Kita meminjam ribuan perkataan. Tak salah kan bahasa kita meminjam perkataan. Tapi terlalu cepat sehingga orang tak sempat nak ikut. Tapi kita kena, sebab daripada bahasa di kedai kopi dalam masa 30 tahun tu kita kena jadi bahasa di parlimen, bahasa di universiti, bahasa untuk ilmu sains dan teknologi dan sebagainya. Terkejutlah memang. Tapi itu berlaku dalam semua negara yang merdeka pada awal abad ke-20. Ke-21. Dia dulu dijajah oleh Inggeris, Belanda, Perancis. Lepas tu kita semua merdeka, dan daripada merdeka kita kena bina satu lonjatan yang bahasa tu perlu mengambil tugas daripada bahasa di kedai kopi menjadi bahasa di universiti. Masa 30 tahun. Di Malaysia, Dr. Nick, Malaysia, Indonesia semua kita ada agensi seperti Dewan Bahasa dan Pustaka, dan saya difahamkan Dr. Nick juga pernah menjadi peneraju di sana, dan juga kita ada kumpulan di bawah Dewan Bahasa dan Pustaka yang memberi perhatian tentang perkembangan bahasa dan menjaga. Adakah mereka ini dianggap sebagai, dalam bahasa Inggerisnya, custodian atau penjaga bahasa? Dan apa pendapat Dr. Nick terhadap peranan yang kurang dimainkan sekarang? Ini negara-negara yang dijajah kan. Lepas tu dia merdeka awal abad ke-21 ni kan. Apa yang berlaku ialah for the first time kita kena rancang perkembangan bahasa. Dulu bahasa tu didevelop sendiri, mengambil masa ratusan tahun. Ya, bahasa Eropah Barat, Inggeris, Jerman, Perancis, Itali dan sebagainya itu mengambil masa 300 tahun. Kita mengalami perancangan bahasa first time. Apa yang dikatakan, kita rancangkan ekonomi, kita rancangkan masyarakat, tapi kita terpaksa rancang bahasa. Satu perkara yang baru. So language planning wujud dalam abad ke-21, ke-20-21, supaya negara yang dulu tertinggal menjadikan bahasanya sampai ke taraf universiti. And itu ialah satu perkara yang artificial, merancang bahasa tu. Bahasa patut berkembang sendiri, tapi kita rancangkan. Dulu tak ada istilah, kita masukkan ribuan istilah. Pinjam Pak, dulu kita pinjam dalam bahasa Arab secara perlahan. Jadi kita tak sangka ini Arab rupanya, kita sangka ini Melayu tau. Naturally lah kan, sebab pedagang daripada sana. Kita sangka ini bahasa Melayu, rupa tengok Arab. Tapi Inggeris kita terima mula-mula secara kecil-kecil sajalah. Lamp jadi lampu, sink jadi sinki. Tapi untuk ilmu, ribuan istilah yang susah nak sebut dan sebagainya terpaksa dipinjam.
Sebab kalau you tak pinjam perkataan, you tak boleh bincangkan ilmu tu. So perkataan ialah asas kepada pembinaan bahasa. Dan tak malu dalam bahasa, tak malu meminjam, dan kalau kita pinjam jadi hak kita. Kita ubah. Okey. Jadi misalnya pokok palm. Tu kita tak ada istilah untuk pokok palm, kita ambil, kita tukar aja palma. So palma tu bukan Inggeris lagi dah. Melayu. Hak kita dah. Dalam bahasa meminjam tidak perbuatan yang malu. Kalau pinjam tak payah bagi balik. Dan bila dah jadi hak kita, kita boleh ubah. Jadi kita pinjam satu saja, kita bentuk perkataan lain berdasarkan hukum hakam bahasa Melayu. Jadi misalnya katalah lampu. Jadi lamp tu kita tu ambil, kita lampu, lepas kita tambah berlampu, melampukan, lampuan, boleh. Kita bina dasar sistem kita. Jadi sebab itu bunyi asing tapi sebenarnya tidak asing. Perkataan itu asing, ya. Dan apabila kita masukkan, kita sesuaikan, katalah alkohol, kan? Alkohol kita pinjam, kita sesuaikan ejaan dulu. Dulu AL, CO tu jadi K. Lepas tu alkohol. Sebutan. Kita sesuaikan dengan sebutan kita, bukan alkohol tapi alkohol. Sebutannya alkohol. Tapi orang Melayu ni dia biasa alkohol. Sebut alkohol peliklah macam orang kampung. Itu kerana tak biasa. Ya, betul. Saya kata sebelum tidur sebut 10 kali alkohol. Bangun pagi esok boleh sebut dah. Jangan malam besok pagi pergi kedai minum alkohol dah. Mi, saya nak tanya sikit saya banyak social media, kita tengok social media, YouTube semua kan. Bila saya tengok, contoh saya nak, bukanlah membandingkan, cuma nak bertanya lah pendapat kan. Macam kita tengok rancangan-rancangan yang saya tengok, contoh saya tengok YouTube daripada UK, orang yang berbahasa dia orang, of course mereka ada all of the clock, Penang saya tak buah, dia orang ada macam dia orang punya slang lah, London slang semua. Kita pun kita ada kita punya slang, accent kita orang mana semua. Tapi bila bertutur dalam, walaupun rancangan tu bola sepak ataupun rancangan yang casual biasa, dia orang bertutur dengan bahasa English yang standard, standard kan, yang baku. Sedangkan kalau kita ni, kita boleh berbicara dengan biasa. Macam sekarang ni saya nervous tau sebab saya cakap dengan pakar bahasa. Saya takut saya menggunakan bahasa yang salah. Contoh saya pernah tengok dalam TV bila dia masuk interview, dalam berita kot, dia tanya apakah pendapatan saya. Dia nak tanya pendapat, tapi dia kata pendapatan saya. Bila masuk formal tu dia jadi, faham tak? Sedangkan di luar negara tu dia orang boleh membezakan sembang biasa tapi bila formal dia orang boleh bercakap. Mungkin bahasa formal dia orang dengan bahasa biasa dia orang mungkin sama kot. Sebab kita ni terlampau banyak perbezaan kot. Macam bila sembang dengan kawan-kawan relax sangat. Tapi bila formal ni tu dia orang kata nak masuk, jadi macam nak masuk satu benda, aku nak kena. Macam sekarang ni saya nervous tau sebab nak cakap bahasa yang proper. Saya takut. Apa pendapat Dr. Jauh sangat jurang kan. Ini satu kesilapan orang Melayu Malaysia lah. Kita terlalu casual terhadap bahasa. Dalam penggunaan sehari-hari tidak dipentingkan penggunaan bahasa yang baik. Bandingkan dengan orang Indonesia, apabila digunakan untuk berbual, dia akan menggunakan bahasa yang dianggap orang Indonesia ni dia berbangga dengan bahasa Indonesia baku. Dia tahu bahasa lain, bahasa Jawa, bahasa Sunda, Aceh, bahasa Aceh, dia ada dan mereka amat tahu. Tapi dia berbangga dengan bahasa kebangsaan. Di Indonesia tahun 1, tahun 2 mereka belajar dalam bahasa ibunda masing-masing. Tapi daripada darjah 3 bahasa Indonesia. Maksud ibunda maksudnya macam orang Sunda belajar bahasa Sunda, orang Jawa belajar dalam bahasa Jawa, orang Aceh belajar dalam bahasa Aceh 2 tahun pertama. Jadi dia tak lupa bahasa sendiri. Lepas tu tahun 3 terus dia belajar bahasa national Indonesia. Sebab itu bila dia tiba ke universiti, dia bercakap dalam bahasa Indonesia dengan amat kagumlah kalau kita dengar. Fasih dan baik. Okey, Dini. Kita banyak nak belajar lagi ni, Dini. Wow. Nanti kan saya nak nasihat Dini kahwin besok ada anak kan.
otak kita ni dari kecil dia berkembang, dia boleh terima apa saja ilmu. So nak ajar 8 bahasa pun dia boleh tu. Ya. Sampai dia remaja 15 tahun. Okey. Lepas tu 15 tahun janganlah ajar apa. otak dah berhenti. Berhenti berkembang. Sebab itu kalau kita sekarang nak belajar bahasa Arab memang susah. Tapi kalau Syahid, kita semua syahid dah. ajar bahasa Arab di umur 3 tahun 4 tahun. Okey. Itu ingatlah kalau ada anak besok belajar sebanyak bahasa. Masa Ada kecil. seorang profesor tu kan di rumah dia cakap bahasa Belanda dengan anak dia, isteri dia cakap bahasa Inggeris, lepas tu empat saudara dia cakap 4 bahasa dia cakap. Jadi budak-budak itu membesar dalam situasi 4 bahasa. Ya. Dia tak tahu ini bahasa Jerman, ini bahasa Inggeris. Dia tahu ini bunyi bahasa macam tu. Ini besar baru dia tahu. Oh, bagus. Saya Kita akan nak ajar ajar cucu ni kita, boleh. bahasa Penang. Tengok Penang. Boleh. Okey. Kita di negara kita ni multi etnik. Yes. Kita ada 4. Melayu, Cina, India, dan kalau kita tengok di Sarawak macam-macam bahasa ada. Bermaknanya kalau kita dalam situasi kahwin lain kumpulan etnik, saya tak nak sebut bangsa saya menggunakan perkataan kumpulan etnik. Jadi sangat-sangat sesuai kita mengajar anak-anak kita untuk mempunyai mempraktikkan bahasa yang pelbagai. Betul. Right? Especially macam Dr. Nick Dini take note, Dr. Nick kata tu masa kecil-kecil Masa lagi, kecil, sebelum 15 tahun. Ajar mereka. Sebab macam saya pun, saya rugi sangat. Saya tak reti cakap Cina, saya Itulah. tak reti cakap India, cakap Tamil. Sepatutnya kita boleh belajar. Ya. Dia gini, bahasa ni kita belajar tapi tidak menggunakannya, lama-lama hilang. Saya pun give up Dr. Nick. Saya belajar bahasa Belanda, bahasa Jerman, lulus semua dengan sertifikat. Tapi Arab? Arab pun lulus. Oh, lulus. Umi bukan boleh cakap Jerman Umi? Umi cakap Jerman. Guten Tag. Pedih je lah. Tapi kalau tidak Tak. digunakan kan, hilang. Ya. So adakah kita bahasa kita ni kita selalu kena gunakan bahasa formal ni kena selalu gunakan walaupun waktu kecil. Waktu kecil kan, antara 1 tahun hingga 15 tahun kita boleh belajar apa bahasa sekalipun. Okey. Tidak akan kita lupakan. Tapi kalau tidak digunakan kan, perkataan kita tak ingat lagi dah. Hukum hakam habis langgar kan. Ini ibarat kemahiran bahasa ni kalau you belajar naik basikal kan. Katalah you belajar naik basikal, lepas tu sakit 4 tahun. Aku ni boleh naik basikal ke lagi? Garanti dapat. Sebab kemahiran yang dipelajari itu tak akan luput. Yes. tak Sebab akan tu luput. bila yang saya cakap tadi, bila tiba-tiba dia letak ni kan, tiba-tiba orang interview jadi nervous, dia nak keluarkan bahasa-bahasa tak tu yang keluar pada pendapatan saya tu kan. Tapi bila dia dah biasa Itu dalam nervous, benda, saya ingat lagi satu abang ni dia selalu nasihat saya. Dia kata dia dengan anak dia kata dengan anak dia menggunakan bahasa formal. Yes. Walaupun masa kecil kan, dia kata dia tak guna bahasa baby yang kita selalu pakai kan, bahasa baby sebab dia kata nak mamam. tak ada. Orang besar lah ni duk pakai mamam, tanya girlfriend semua. Budak-budak ni dia kata kalau boleh dengan anak dia cakap bahasa yang ni so that kita boleh train dia kan. And anak dia sangat-sangat bijak lah tengok kan, otak dia. Dan abang tu memang salah seorang yang memperkasakan bahasa Melayu lah. Betul. Tapi kalau selepas 13-14 tahun nak belajar bahasa susah. Jadi kalau masa kecil, kalau ada anak besok, ajarlah apa bahasa sekalipun. Dengar tu, dah 2 kali Dr. Nick abang. Saya pun nak belajar bahasa luar tapi tak sempat kan. Lupakan lah. Tapi di Malaysia ni, kita sekurang-kurangnya tahu bahasa Melayu, tahu bahasa Inggeris. 2 bahasa. Dan kalau orang yang tinggal dalam masyarakat Cina atau Tamil, dia belajar bahasa Cina dan bahasa Tamil. Ni hari ni memanglah ini satu bukan sembang-sembang biasa tau. Ini sembang-sembang berilmu. Saya cakap tadi Mi, saya nervous tau Mi sebab sebab bahasa ni Dr. Nick jiwa bangsa. Right? I mean hari ni baru saya sedar betapa pentingnya orang-orang seperti Profesor Emeritus Datuk Dr. Nick Safiah Karim berjuang bahasa di Malaysia.
Yang Dan mana yang saya- mungkin tak kenal, mungkin kalau tengok buku-buku teks ke buku-buku yang hebat-hebat, semua ada nama Prof kat belakang kan, sebab Dan, seorang yang sangat hebat. Satu kata-kata akhir daripada Dr. Nick, terutama sekali pada saya, peranan yang boleh dimainkan oleh pemimpin-pemimpin. Umpamanya sekarang, baru orang tahu apa makna tata kelola. Selama ni perkataan tu tak pernah digunakan. Dan ada perkataan-perkataan seperti yang tinggi, canggih-canggih yang digunakan oleh pemimpin negara yang membuatkan rakyat Malaysia ni biasa. Dr. Nick kalau dekat social media maki-maki, hamun-hamun tu dah jadi dah jadi perkara biasa. Dan ada satu kumpulan yang macam mana nak sebut ya, yang patutnya memperjuangkan dan dalam social media memberi komen-komen yang dapat meningkatkan martabat bahasa dan mengukuhkan lagi adab dalam masyarakat Malaysia. Last kali komen daripada Dr. Nick. Saya nak sebut dengan rasa sedih lah ya. Masyarakat Malaysia sekarang, masyarakat penutur bahasa Melayu, terutama orang Melayu, dianggap masyarakat baru. Kalau di England, di Perancis, dia ada golongan atasan yang dihormati orang dan yang penggunaan bahasa mereka menjadi kumpulan contoh. Kalau di England misalnya lulusan University Oxford dan Cambridge dan golongan Lord and Ladies. Mereka ni kelas atasan, cakap bahasa Inggeris dengan baik, pergi ke University Oxford atau Cambridge menjadi ahli House of Lords dan sebagainya, dan menjadi turutan dari segi perangai dan bahasa. Kita belum mempunyai kumpulan contoh ini. Dalam bahasa Inggeris dipanggil lead group. Kumpulan contoh ni akan bercakap bahasa yang baik, yang dicontohi. Kita tak yang macam tu, sebab kita tak ada lagi. Kita punya middle class apa ya? Orang yang kaya tapi budaya mereka taklah begitu dihormati dan menonjol. Jadi kita harus bina lead group bahasa Melayu di negara kita. Orang lulusan yang tinggi, dihormati, perangai baik, mempunyai kedudukan yang tinggi dan sebagainya, supaya kumpulan contoh ni menjadi golongan yang diikuti oleh orang lain. Memandangkan Malaysia negara muda dan generasi muda dalam 70% daripada rakyat populasi. Populasi adalah orang muda-muda. Mungkin ini satu inisiatif yang tak perlu tunggu kerajaan, Dr. Nick. Orang-orang dalam masyarakat. Umpamanya lah, saya bagi contoh sikit aja contoh. Kalau kita nampak dalam social media, dan kita pula sebagai warga emas lah yang mempunyai banyak pengalaman, kita nampak, saya galakkan warga emas juga untuk masuk dan melihat apakah yang dibicarakan oleh generasi muda dalam social media. Kita harus memberi komen, dan komen kita itu beradab dan bersopan. Umpamanya kalau misal kata dia maki hamun orang dalam social media, kita itu, saya mendoakan agar Allah memberi anda atau awak hidayah supaya menegur secara berhikmah. Walaupun kita kena hentam poyo lah, itulah inilah, itu yang saya sering lakukan dalam media sosial, Dr. Nick. So harap-harap Profesor Dr. Nick pun akan masuk dalam social media dan memulakan inisiatif yang kecil-kecil, tapi insya-Allah Allah redha akan tindakan saya kita. Saya pun berdoa agar pemimpin kita, terutama pemimpin yang visible di media sosial di parlimen umpamanya, pemimpin politik, sebab mereka visible dan surat khabar dalam TV dan sebagainya, sedar tentang peranan mereka dan menjadi pemidato yang baik, menyampaikan fikiran dalam bahasa yang baik. Tak payah menjerit-jerit, menggunakan perkataan-perkataan kasar dan sebagainya. Bukan saja kasar, Dr. Nick, kadang-kadang yang biadab terhadap dan kita harus mempunyai sikap, kalau orang begitu perangai, kita tegur sampai dia sedar. Biar dia pun pemimpin, terutama pemimpin politik kan? Sebab orang politik ni dia amat sedar tentang teguran. Dia sensitif.
Ya. Hmm. So saya bagi pihak rakyat Malaysia lah mengucapkan Saya bagi tinggi-tinggi terima kasih kepada Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim yang sekarang masih lagi gagah perkasa untuk memperjuangkan bahasa Melayu sebagai bahasa jiwa bangsa. Betul. Boleh saya mencelah ya? Ya. Tak ada bahasa Malaysia. Dari segi ilmu hanya Bahasa ada bahasa Melayu. Okey. Ya. Digunakan bahasa Malaysia tu untuk political mungkin sebagai dari segi sosial kita nak memupuk satu negara Malaysia. Tapi dari segi ilmu bahasa Melayu. Ya, sebab itu sebenarnya bahasa Indonesia pun tak tepat. Tapi kerana negara Indonesia dia itu dari segi sosiopolitik. Ya. Dia terpaksa mencipta istilah bahasa Indonesia. Saya tahu tu dulu pun Dr. Nik pernah komen kepada saya perkara yang sama. Masa dalam kelas Umi dulu lah. Masa tu Umi tidur. Kalau di Brunei dia kata bahasa Melayu Brunei. Bahasa Melayu Brunei. Dan di Singapura dia panggil bahasa Melayu. Okay. So kita bahasa Malaysia. Bahasa Melayu juga, tak nak bahasa Malaysia. Okay. Curious lah Umi nak tahu, sorry. Bahasa Indonesia tu dia bahasa apa? Bahasa Melayu. Bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu, tetapi Nusantara. Waktu dipilih tu bahasa Melayunya ialah yang berasal dari Palembang. Bahasa Melayu tu ibunya di Palembang. Yang kita gunakan tu. Di Indonesia pun ada Melayu kan? Ada Melayu di Palembang. Sebabnya Soekarno orang yang bijak. Dia nak membina sebuah negara Indonesia yang terdiri pada ribuan pulau dengan tiap-tiap pulau mempunyai bahasa ibunda sendiri. Jadi dia kata kita pilih satu bahasa yang akan menyatukan rakyat Indonesia. Dari segi jumlah penutur yang paling besar ialah bahasa Jawa. Tapi Soekarno begitu bijak, dia tak pilih bahasa Jawa. Kerana apa? Bahasa Jawa bertingkat-tingkat. Ada bahasa untuk orang rendah, orang menengah, orang itu. Dia kena belajar beberapa jenis bahasa Jawa. Dan apabila orang Jawa bercakap, dia kena tahu dia ni di mana letaknya. Di Indonesia, dasar bahasanya ditentukan oleh Presiden pertamanya, Soekarno. Dan Soekarno amat bijak. Walaupun penutur yang paling besar ialah orang Jawa di Pulau Jawa, dia tidak memilih bahasa Jawa untuk bahasa kebangsaan Indonesia. Kerana bahasa Jawa ini bertingkat-tingkat. Bahasa Jawa mesti disedari dari segi orang atas bercakap dengan orang bawah cakap dengan orang atas dan sebagainya. Jadi kalau kita nak jadikan bahasa Jawa bahasa kebangsaan negara Indonesia, tak akan berjaya lah Indonesia kerana dia akan memisah-misahkan kelas. Oleh sebab itu Soekarno dalam kebijaksanaannya memilih bahasa Melayu. Bahasa yang sikapnya rata, tak ada yang tinggi, tak ada yang rendah, dan bahasa Melayu memang senang dipelajari berbandingan dengan bahasa bahasa-bahasa etnik lain di Kepulauan Jawa. Sebab itu bahasa Melayu dipilih. Bahasa Melayu itu berasal dari Palembang di Sumatera. Wah, itu satu fakta baru tu. Pernah dengar ke ini? Saya tak tahu sangat. Saya tahu macam saya cakap tadi lah. Saya tahu yang kat sana pun ada Melayu juga kan. Tapi itulah kita dengar bahasa Indonesia. So baru kita tahu lah sebenarnya. Bahasa Indonesia tu nama politik untuk negara yang baru wujud. Macam bahasa Malaysia. Macam bahasa Malaysia lah kan. Tapi sebenarnya digunakan bahasa Melayu lah asalnya. Okey, faham. Jadi oleh sebab itu kalau untuk negara Malaysia, orang merujuk bahasa Malaysia, tapi saya ahli bahasa. Saya kata bahasa kebangsaan negara Malaysia ialah bahasa Melayu. Dr. Nik dah banyak kali cakap dengan Umi tu tahu. Pasal itu Umi pun alamak, ya ke ni. Dari segi ilmu, nama sahnya bahasa Melayu. Okey. Dr. Nik. Rasa-rasanya sembang-sembang malam minggu ni kan. Rasanya memang panjang lagi ni kalau ikut-ikutkan. Tapi kita berhenti setakat ini dulu. InsyaAllah kalau ada chance nanti kita sambung lagi. Tak tahu pasal history, bahasa-bahasa istana semua. Prof. Nik Safiah untuk bersembang-sembang lagi dengan kita. Kalau misalnya doktor sebagai pakar bahasa nak memberi ceramah, quite macam mana nak sebut tension jugalah orang yang nak mendengar tu Dr. Nik. Sebab ini kan ini ilmu.
Dan Malaysia ni, di Malaysia ni, kalau hiburan semua suka. Kalau dia bab-bab ilmu ni, alamak boring lah. Alamak, macam tu. Ini pun belum saya bercakap secara teknikal tentang tata bahasa. Santai lagi kan? Ini santai aja. Betul ni. Maybe kan saya nak cadangkan kita buat inilah wacana. Ya, boleh. Dan kita pergi menjelajah ke universiti-universiti. Dan orang-orang muda ni lah yang kita nak. Itu satu cadangan saya. Kedua, saya rasa Dr. Nik harus memberi input kepada parlimen supaya kita mengajar ahli-ahli politik kita, tak kira lah parlimen ke Dewan Undangan Negeri ke, supaya menggunakan bahasa yang cantik apabila supaya menjadi contoh lah. Menjadi contoh pada generasi kita. Dengan harapan itu, saya bagi pihak Yayasan Nur Inspirasi lah, yang Dr. Nik merupakan kita punya pengasas yayasan, mengucapkan ribuan terima kasih. Dan Dini, banyak yang kita belajar hari ini. Alhamdulillah. Dan rasanya kena banyak kita berfikirlah Dini. Betul. Ya, Yes, untuk betul. memperbaiki lagi cara kita bertutur, cara kita memberi komen. Dan Saya akan belajar buat pantun je. dan juga Dr. Nik, saya pun buku yang terkini saya nak berkolaborasi dengan Dr. Nik untuk mewujudkan satu pantun, buku pantun. Umi, apa kesimpulan yang Umi dapat daripada Kesimpulannya perbincangan di ini? sini adalah bahasa Melayu kita tu kita kena mengekalkannya sebagai, macam saya sebut tadi, jiwa bangsa kita. Walaupun Dr. Nik kata tadi bahasa Melayu, tapi kita guna bahasa Malaysia. Ya, betul. Tak kira itu semua. Yang penting kita kena belajar menggunakannya dengan baik. Ayuh rakyat Malaysia. Betul. Dan bahasa itu budaya kita. Ya. Betul. Okey, dan terima kasih banyak Dr. Nik, terima kasih Dini. Terima kasih Umi. Dan kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. InsyaAllah. Bahasa jiwa bangsa.